Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Okey, apa khabar semua pagi ni? Diharap semuanya sihat walafiat di samping keluarga-keluarga tercinta. Okey, pagi ni saya plan nak pergi sarapan pagi di rumah makan Masuri ya. Kita teruskan pagi ni, kita tengok apa yang menu-menu yang berada di sana. Okey, kita teruskan bersama saya pagi ni. Rumah makan klasik rumah makan Masuri ya. Jadi kita minum kopi sebab rumah ni klasik, kita minum kita mestilah kena minum kopi untuk kembali ke nostalgia zaman dulu. Roti ni adalah roti ke dulu. Kalau masa kecil-kecil dia suka makan roti ni. Tapi dulu roti ni dia panjang sikit lah. Sekarang ni dia pendek. Okey, zaman dah maju jadi dia pendek sikit lah kan. Tapi dulu dia panjang sikit lah. Roti ni kalau cicahnya air kopi memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan dia dalam. Dia memang betul sedap, memang ala-ala kampung, memang terasa lah macam suasana di kampung. Sampai nasi lemak ayam goreng, lontong dengan bingsam okay, dan banyak-banyak lagi menu yang ada dekat kedai makan Masuri ni, rumah makan Masuri. Tapi kita cuba ni adalah cuba yang ni, tapi menu-menu dia memang menyelerakan Mari kita cuba semua. Ya. Nasi lemak dia terasa sedap. Cuba lontong. Ya, memang sedap kan, betul-betul sedap. Melerakan kuah dia memang rasa orang yang buat ni betul-betul memang sempurna lah, memang sedap. Kita sudah sampai ke Nusantara Maju Enterprise, pusat perusahaan gamat asli. Jom kita pergi melawat apa yang ada kat sana. Customer jadi kita buka semua, boleh parking kat sini. Kita nak beli tengok-tengok minyak gamat ke apa. Itulah, nampak gelap sikit kita tengok sikit dalam. Aduh, sikit dalam masak. Sini dia juga berasaskan minyak gamat Ada pam gamat Ban gamat. Satu naik 90 sen, kalau dua RM10 Dan ada juga minyak gamat Minyak gamat Nusantara RM15. Ada juga minyak angin. Semua berasaskan gamat Produk-produk ni semua berasaskan campuran gamat. Wisata menunjukkan dasar petang dan juga semua letak di belakang yang ramai. Di sini ada tengok berbagai jasa produk yang ada yang dijual di sini. Kita ada juga minyak kelapa darah, yang ada minyak kelapa darah. Dan juga ada minyak gamat, dan juga didapatkan minyak urut di mana-mana, iaitu minyak jarum emas. Minyak gamat Nusantara ini adalah yang terbesar. Ini adalah simbolik dia yang terbesar. Pada minyak asli gamat Nusantara dia adalah kali ya. Ini adalah breakfast yang kedua lah dekat Penarak. Tadi kita makan dekat rumah makan Masuri. Sekarang ni kita cuba di Penarak pagi ni Roti canai yang Vera dekat Penarak.
Tapi kalau kat sini, kalau mai kat sini kena sabar sikit lah sebab sini ramai. Jadi kita tunggu lama sikit lah. Sebab kat sini orang ramai. Yang tengah duk mai lagi pun ramai. Jadi roti canai kat sini memang menu dia macam-macam menu. Apa yang kita nak tu ada. Tapi memang best lah. Kalau mai kat sini mesti kena singgah kat sini. Rugi kalau tak singgah. Ini adalah roti kahwin . Dah sampai roti kahwin. Kita cuba dulu roti kahwin nanti. Kita cuba roti kahwin. Roti kahwin ni ialah roti kosong satu. Lepas tu di bawahnya roti telur. Itulah dia sebabnya dia panggil roti kahwin. Kita cuba dulu roti kahwin ni. Kita cuba dulu roti biasa. Tapi sini memang lah ramai orang kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lembut, rangut. Sesuai dengan kuah pula. Tadi kita order roti kapur . Roti kapur. Sekarang ni adalah roti sarang burung . Memang tengok menyelerakan . Telur dia bagi 2 biji separuh masak. Dengan kuahnya memang tengok dia memang menyelerakan. Bermacam-macam coklat dah, biskut berasakan coklat semua ada. Wow, inilah kesukaan coklat kesukaan. Ni ramai penggemar dia, coklat daim. Coklat daim. Okay. Tapi kalau anak-anak main sini mesti suka lah ni. Mesti suka. Ada yang warna kuning, oranye, merah. Bermacam-macam ada coklat, sugar coklat. Mentos. Besar. Boleh makan sampai 20 orang. Besar. Ini kalau tengok budak-budak mesti suka. For RM9 5 barang ni dapat 9 semula 5 barang ni RM9.90. Dia ada tulis Langkawi. Tulis Langkawi. Cantik. Semua ada Langkawi. Cantik Langkawi. Siput bermacam-macam siput ada kat sini. Kitchen bermacam kitchen ada. Tengok. Semua ni adalah selalunya kalau orang mai kat sini, selalunya orang beli ni Langkawi bolang. Kalau juga ni ada jual tel pun ada, tebo ada juga. Terima kasih semua kerana sudi menonton channel saya daripada awal hingga ke akhir.
Okey, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video saya. Semoga saya lebih semangat lagi ini membuat konten-konten yang akan datang. Semoga berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.